Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib hingga setengah betismu. Dan hendaklah engkau basuh sekalian yang demikian itu 3 kali. Maka jadi dekat situ basuh kaki ni sampai mana? Basuh kaki ni sampai buku lali. Lebihkan sedikit, bukan sedikit tu banyak. Sampai apa? Sampai pada setengah betismu. Basuh sampai atas, hampir kepada lutut. Basuh sampai setengah betis. Sunnah. Banyak kan? Jangan basuh sampai buku lali je. Naik lagi, atas lagi sampai pertengahan betis. Maka apabila engkau selesai daripada mengambil wuduk, maka angkatkan kepalamu ke langit dan baca olehmu. Dan sunnah juga ketika baca doa wuduk. Ketika baca doa wuduk, sunnah kita menghadap kiblat. Lepas ambil wuduk pun menghadap kiblat. Lepas ambil wuduk, sama juga baca doa dalam keadaan kita menghadap kiblat. Kemudian buat apa? Angkatkan tanganmu sedikit ke langit, minta. Ya Allah. Minta tinggi, minta doa. Minta. Dan pandang ke langit. Sunnah. Lepas habis wuduk, doa. Minta ke menghadap ke langit. Kemudian bacalah kamu doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni suburan syukura waj'alni uzkuruka zikran katsira wa usabbihu bukratan wa asila. Ini doa yang Imam Ghazali bagi. Ataupun dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwab waj'alni minal mutatahhirin. Tafal. Diorang ada periksa. Minggu depan. Saya datang minggu depan buat exam. Kitab Hidayatus Salikin sampai muka surat 50. Ujian lisan doa. Ustaz, jangan bertulis sikit. Siapa hafal doa wuduk? Faham? Baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nafas yang panjang lah, nafas yang pendek? Yang pendek? Nafas yang panjang lah, nafas yang pendek? Ke nafas yang ni? Pada banyak sikit. Tak nak pahala? Tak nak pahala? Banyaklah pahala. Hafal doa. Banyak korang hafal yang ringkas ni. Banyak siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Yang pendek punya? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Sampai situ. Siapa hafal? Angkat tangan. Seorang. Lagi? Dua. Lagi? Yang lain tak hafal? Siapa yang bawah 12 tahun? Ada banyak bawah 12 tahun? Semua atas 13? Hafal nanti. Asyhadu an la ilaha illallah, lagi 4 orang tu hafal.
ganjaran orang yang lepas berwuduk kemudian dibaca doa ni. Kemudian dibacakan ayat kursi ataupun tak baca. Yang lepas wuduk kemudian berdoa. Ganjaran bagi orang yang berwuduk dan berdoa. Baca doa wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Baca doa wuduk. Maka diberikan ganjaran dekat akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu, ke-8 pintu syurga. Dia kata, wahai hamba-Ku, masuklah ke mana-mana pintu syurga yang kamu mahu. Kama Rasulullah SAW. Jadi kat sini ganjaran yang sangat besar. Orang yang berwuduk kemudian beramal dengan membaca doa selepas wuduk. Angkat tangan baca ya Allah. Maka diberikan ganjaran pada dia apa? Dia dapat masuk ke dalam syurga pada mana-mana pintu syurga yang dia nak. Itu ganjaran dia. Jadi jangan lepaskan. Lagi kita belajar agama. Kalau kita tak hafal doa ni, siapa yang nak hafal? Jadi hafal doa. Kata ulama, sama ada dia bebas masuk. Maksudnya hari ni nak masuk syurga yang pertama, syurga yang kedua, syurga yang ketiga. Ataupun dia boleh jadi macam Bobo Boy. Macam mana? Kuasa apa? Naruto. Dia boleh jadi berapa orang? Boleh jadi banyak. Kat syurga tak mustahil. Jadi hakimi 1, hakimi 2, hakimi 3, hakimi 4, hakimi 5, hakimi 6, hakimi 8. Ada 8. Zubir 1, Zubir 2, Zubir 3, semua sama Zubir. Kopiah lain-lain. Ni kopiah hijau, kopiah biru, kopiah kuning. Faham? Boleh. Kalau banak pula, banak 1, banak 2, banak 3. Ini pudah hijau, pudah kuning, pudah hijau, macam-macam. 8. Lepas tu nak masuk syurga, masuk serentak semua sama-sama masuk. Dapat rasa nikmat serentak. Tak mustahil masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang mustahil dekat syurga. Jadi jangan lepaskan peluang. Hafal doa selepas berwuduk. Ke depan esok malam ni. Saya tidur sini malam. Semak malam ni. Boleh? InsyaAllah ya. InsyaAllah. Zubir baca. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa membaca akan segala doa ini di dalam ia mengambil wuduk, nescaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya dan dipaterikan atas suratan yang tersurat dalamnya pahala mengambil wuduk itu dengan yakni setempel cap dan diangkat baginya di bawah arasy. Maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa taala dan mengucap taqdis. Ia akan dan disuratkan baginya pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Itu antara ganjaran dia. Diberikan cap ataupun diberikan orang yang membaca doa ni, yang membaca sekalian doa ni, maka yang pertama dosa dia mengalir keluar. Apa dosa dia apa dosa yang ada di muka dia, mulut dia, hidung dia, mata dia, ketika dia ambil wuduk maka mengalir dosa-dosa dia seperti seakan-akan membersihkan muka dia pada dosa. Bila dia ada dosa kecil pada tangan dia ambil wuduk, maka dosa-dosa kecil yang ada di tangan dia maka hilang. Bila ada dosa pada kepala dia maka hilang. Ada dosa kecil di telinga dia, banyak dengar maksiat, maka hilang. Kaki dia yang berdosa maka dibasuh wuduk, dia ambil wuduk maka mengalirlah dosa-dosanya seperti sedia kala. Jadi bersih anggota-anggota. Dan dipaterikan atas suratan yang tersurat dalamnya pahala mengambil wuduk itu dengan stempel cap. Diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di arasy nanti. Maka setiap kali dia mengambil wuduk, maka dia mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dekat arasy. Ini ada orang yang membaca doa ketika berwuduk, maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita punya kafarah ataupun pengampun dosa. Dan mengucapkan taqdis, ia akan dia dan disuratkan baginya pahala yang diberikan itu hingga hari kiamat. Dan pahala itu berjalan sampailah hari kiamat. Mengucap takdis ni nanti situ. Apa ini masukkan mengucap takdis kat situ?
kemuliaan. Dan sabda Nabi, Dan sabda Nabi SAW, Man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yatahhur minhu illa ma asabahul ma'u. Maksudnya, bahwasanya barang siapa menyebut zikrullah, iaitu doa-doa yang di dalam wuduk itu pada ketika ia mengambil wuduk, niscaya menyucikan Allah Subhanahu wa taala akan segala badannya. Dan siapa tiada menyebut zikrullah pada ketika ia mengambil wuduk, niscaya tiada suci daripadanya melainkan anggota yang kena wuduk itu dua. Jadi orang yang membaca doa, yang baca bismillah sebelum berwuduk, maka dia mendapat pengampunan, dia mendapat pahala. Tapi bagi orang yang ambil wuduk, niat wuduk je, dia tak baca doa, dia tak baca bismillah, dia tak ingat Allah Subhanahu wa taala, maka wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Tapi sekadar sah wuduk sahaja, basah sahaja. Tapi ada tak pengampunan, ada tak dosa mengalir, ada tak diberikan ganjaran, maka tidak ada ganjaran yang khas seperti mana orang yang baca doa dengan baca bismillah, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Makruh wudu, maka habislah fardu ataupun rukun-rukun dalam berwudu. Jadi semua rukun ada berapa wudu? Berapa? 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 Tak ada dalam tu. Tak sampai lagi berapa rukun wudu? Berapa? Banyak berapa rukun wudu? Lagi? Berapa rukun wudu? Berapa? Yang depan berapa? Berapa rukun wudu? Lagi? Berapa rukun wudu? Ada? Yang pertama? Yang pertama? Niat. Yang pertama bukan basuh tangan dulu, yang pertama. Niat. So yang kedua? Yang wajib, muka. Yang ketiga? Tangan sampai siku. Yang keempat? Sapu kepala. Yang kelima? Basuh kaki. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Laki kalah kali ni. Perempuan semua buat 6. Ada apa? 6. Ada 6. Nombor 6 apa? Tertib. Kena ada tertib. Maksud tertib tu apa? Kena ikut turutan. Mula niat dulu, basuh-basuh muka. Wajib kena ada 6. Yang mana niat dengan tertib tu rukun maknawi, iaitu rukun yang dalam hati, niat. Tertib pula dari segi aturan. Kena ada rukun tu. Kalau tak ada tertib. Tak apa, saya basuh kaki dulu Ustaz. Lepas tu baru basuh muka, basuh tangan. Kalau lepas makan basuh tangan dulu, lepas tu baru muka, lepas tu baru kepala, baru kaki. Tak, wajib kena ikut tertib. Wajib kena ikut aturan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak ikut, tak sah. Dia wuduk dah, dia basuh muka, dia niat, basuh kaki, basuh kepala, basuh tangan, tapi tak ada tertib. Sah tak? Tak. Maka kena ikut tertib. Dah basuh wuduk, tengok ada tertib tak, ikut turutan tak, baru dah dikatakan sebagai sah. Tulislah 6. Maksud tanya nanti tak boleh jawab. Tulis 6. Yang pertama basuh muka. Sebab tak tulis lah tu. Tulis yang pertama ni niat. Masuk kepada makruh dalam berwudu. Muaz baca. Makruh dalam wudu. Makruh dalam wuduk itu 7 perkara.
Pertama, memercikkan air daripada kedua tangannya. Kedua, Makruh yang pertama, memercikkan air. Macam mana? Lepas ambil wuduk tu, ataupun ketika ambil wuduk, dah basuh muka, lepas tu so ambil tangan pula. Seperti tidak suka akan air wuduk, saki-baki wuduk tu. Sedangkan air wuduk tu lah mengampun dosa dia. Air wuduk tu mengalir dosa-dosa daripada anggota dia. Tapi ketika mana dia ambil wuduk, dia renjis. Akan-akan macam tak suka kepada ibadah. Wuduk ibadah tak? Ibadah. Jadi makruh sekiranya kita merenjis. Akan kita tak suka pada ibadah, meremehkan ibadah, maka makruh. Yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Muka dan kepala. Ambil wuduk, tadah, lepas tu dia tak nak sapu, dia baling terus. Baling air tu kat muka. Buat iklan. Iklan apa? Garnier. Fair and Lovely. Iklan. Basuh muka. Ataupun dia kata kat kepala, ambil kepala. Panas tengah hari. Jadi kalau kepala botak, bersyukur. Lega. Makruh. Ketiga, berkata-kata sewaktu mengambil wuduk. Apa kata-kata apa? Borak lah. Rizka set ni apa? Macam tu bahasa Sarawak, lupa dah. Set kamek ni borak. Sambil wuduk borak. Kacau orang. Main dengan Hakimi. Main. Habis wuduk main-main. Ustaz kan? Wuduk main-main. Makruh. Makruh berkata-kata. Yang keempat, melebih membasuh segala anggota daripada 3 kali. Dia berbeza dengan solat. Quran. Nak baca Quran banyak-banyak ke nak bacakan sikit-sikit? Banyak. Nak solat sunat 20 rakaat ke nak solat sunat 8 rakaat? 20 lah. Nak buat solat sunat banyak-banyak. Nak solat witir 1 rakaat ke nak witir 3 rakaat? 3 lah. Kalau boleh buat 11, buat 11. Kena banyak. Kalau wuduk dah basuh 3 kali ke dah basuh 5 kali? Setengah nak lebih pula. Sunat. Wuduk nak 5 kali ke 3 kali? Tak nak buat lebih, pahala lebih. 3 kali ke 5 kali? Kita 3 je. Sebab apa 3? So dalam berwuduk tak disunahkan kita berlebihan daripada 3 kali. Maksimum 3 kali. Wajib sekali. 2 ke 3 itu sunnah. Lebihkan, bagus, lebihkan. Tapi maksimum 3 kali. Tak boleh lebih. Tapi kalau solat sunat, perkara lain, sedekah, apa lebihkan, tak ada masalah. Tapi dah ada dalam bab yang tertentu, macam dalam bab wuduk, tak boleh lebih. Boleh jadi membazir. Kena hati-hati. Yang kelima, membanyakkan menumpahkan air sekira-kira lebih daripada hajat, sebab kerana was-was jua. Kerana bagi orang yang was-was itu, syaitan menyukakan dengan mereka itu. Dinamakan akan dia walhal. Nama syaitan. Nama apa? Nama syaitan. Walhan tu nama syaitan. Jangan nama orang tu, nama syaitan. Nama syaitan tu, geng-geng tu namanya geng walhan, yang beri was-was pada wuduk. Syaitan walhan. Jadi dia yang ganggu orang-orang yang was-was. Dan orang was-was ni dia akan guna air yang banyak. Ataupun kalau kita yang tak was-was ni, kita buka. Kalau zaman dulu dia kata menumpahkan air, sebab guna gayung, guna cebok, guna baldi. Ada zaman sekarang apa? Bukan menumpah air, jangan buka air pusing paip tu laju-laju. Pusing laju-laju. Macam paip bomba. Tu tak pernah tengok paip bomba. Laju tak laju. Nak ambil wuduk ke nak basuh rumah? Jadi jangan buka laju, buka sekadar yang diperlukan. Kalau kat saya kat madrasah, hukum dia apa? Buka ni. Dia tak jadi makruh dah. Jadi haram lah. Sebab apa?
Siapa yang bayar bil air? Wallahualam kalau sini. Ustazah. Sini ada orang infak ke apa? Kalau orang infak jadi apa? Jadi haram. Maksud guna untuk barang untuk digunakan untuk beribadah. Bukan untuk basuh kereta, basuh kereta, basuh motor. Kita tak bayar ke masjid. Dia jadi makruh lah. Jadi apa? Haram. Sebab dia diinfakkan untuk kegunaan orang Islam. Dia pergi basuh kereta, basuh motor, bawa balik main bola padang, basuh kasut bola masjid. Jadi kalau tak macam buat wuduk, sunnah 3 kali boleh, tapi masuk kali keempat dia tak jadi makruh, dia jadi haram. Kalau kat rumah sendiri baru jadi makruh. So kita bayar, tak ada masalah. Tapi bazir, kalau tak ada masalah, bazir lah, makruh lah, tapi tak sampai kepada haram sebab kita tak menggunakan hak orang lain. Kita punya. Tapi membazir, makruh tetap makruh. Keenam, memakai air yang terjemur daripada matahari pada bejana yang menerima tukul, yakni karet, pada negeri panas dan dipakai pada ketika panasnya itu. Yang keenam ni guna air musyammas kat sini, tak beritahu nama dia. Air musyammas. Air musyammas ni air apa? Kat sini ada syarat dia. Memakai air yang terjemur pada matahari. Yang pertama tu, terjemur pada matahari. Yang pertama, air tu syarat dia mestilah air yang terjemur di matahari. Yang kedua syarat dia, hendaklah air tadi tu berada dalam apa? Pada bejana yang besi. Menerima tukul karat tu maksudnya apa? Bejana besi, daripada besi. Kalau air tu dalam baldi, tak ada masalah. Air tu dalam apa nama dia, tempayan, bukan tempayan. Tempayan ke? Tempayan lah kot. Tembika, tahu tembika, daripada tanah liat. Daripada bekas kayu, tong kayu, daripada tong plastik, daripada apa lagi? Daripada apa lagi? Baldi, tong plastik, tong kayu, tong tembika. Maka dia tak jadi hukum air musyammas sebab dia bukan dalam bekas besi yang berkarat. Dan syarat yang ketiga, pada negeri yang panas. Dia letak air dalam bekas besi waktu matahari, tapi dekat mana dia letak? Dekat Genting Highland. Panas tak panas air tu jadi? Tak panas. Sebab apa? Sebab sejuk. Jadi dia nak negeri yang panas. Dan dipakai pada ketika panas. Yang keempat, dipakai waktu panas. Maksudnya air itu diletak bawah matahari, diletak dalam bekas besi. Negara pula negara panas, 40 Celsius dekat Mekah contoh, dekat negara Arab, dekat Afrika. Kemudian dia guna air itu dalam keadaan panas, barulah hukum dia makruh. Tapi kalau air tadi kat Genting, makruh tak? Tak makruh, walaupun bawah matahari, walaupun dalam bekas besi. Kata ulama, apa dia punya illah, apa dia punya sebab dia? Kerana air yang berada pada 4 syarat ni tadi ni, air ni akan mengeluarkan satu penyakit. Boleh menyebabkan kulit manusia akan menerima penyakit kulit. Jadi makruh. Kalau dalam bekas plastik, dalam bekas kayu, maka dia tak jadi makruh sebab tak ada penyakit, tak mendatangkan penyakit. Tapi dalam bekas yang berkarat, besi yang boleh berkarat, dia ada keluarkan satu kuman yang boleh menyebabkan penyakit kulit, maka sebab tu jadi makruh. Guna panas-panas jadi makruh. Boleh menyebabkan sopak, tak silap, dia punya penyakit ataupun penyakit kulit lah. Jadi sebab tu dia katakan makruh. Tapi kalau tak ada salah satu daripada syarat ni, kurang satu, kurang dua, maka dia tak jadi makruh. Yang ketujuh, memakai air yang panas, memakai air yang sangat panas atau yang sangat sejuk. Guna air kowe, tahu air kowe? Buka yang buat Maggi merahnya. Ambil wuduk. Bagi Hakimi pakai sekali, tengok. Jadi apa? Luka, jadi merah, jadi mudarat pada dia, maka makruh. Ataupun terlalu sejuk, guna salji, boleh? Wuduk salji boleh?
Lepas tu pengsan terus, demam. Tak semayang terus. So, apa? Sejuk. Ini makruh. Sama ada terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Dan apa? Dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut di dalam wuduk itu ada di dalamnya yang fardu dan ada di dalamnya yang sunat. Jadi dalam berwuduk tu ada yang fardu, ada yang sunat. Yang fardu 6. Selain daripada 6 perkara tadi, itu adalah perkara yang sunat. Maksudnya apa? Kalau buat, kita dapatlah pahala yang berganda. Tapi kalau tak buat sunat, wuduk sah tak? Tak basuh telinga, tak basuh leher, tak basuh 3 kali, basuh sekali je. Sah tak wuduk? Tak baca doa, sah tak wuduk? Sah. Tapi tak adalah ganjaran pahala sunat, pahala tambahan tak ada. Maka dalam wuduk ada yang wajib, ada yang sunat. Maka buat yang sunat, buat yang wajib. Nah, Izzuddin, je. Fardu, yakni rukun. Wuduk itu 6 perkara. Pertama, niat seperti dikatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadas. Maksudnya, sahaja aku mengangkatkan, yakni menghilangkan hadas yang kecil. Atau dikatakannya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasi listiba hadis salah. Maksudnya, sahaja aku mengangkatkan hadas kerana mengharuskan solat atau barang sebagainya, dan tempatnya itu dibersertakan dengan permulaan daripada membasuh muka seperti yang telah terdahulu. Dalam bab niat, ni dia bagi contoh niat. Jadi boleh niat banyak cara, banyak jenis yang boleh kita niat. Nawaitu rafal hadas boleh. Ini untuk wuduk. Saja aku mengangkat hadas kecil, ataupun saja aku mengangkat hadas boleh. Ataupun nawaitu rafal hadasil istibahatis solah boleh juga. Ataupun nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat wuduk boleh juga. Ataupun nawaitu rafal hadasil istibahatis solah boleh juga. Ada 3. Nawaitu wudu'an, nawaitu rafal hadasil aswari, nawaitu rafal hadasil istibahatis solah. Maka boleh. Ada banyak cara berniat. Yang penting adalah niat. Kemudian bawah tu dia kata, dan tempat niat itu dibersertakan dengan permulaan. Jadi tempat niat ni dekat mana? Kita kena niat ni dekat mana nak niat? Ketika mana tempat dia kat mana? Tempat niat ni. Tempat niat itu dibersertakan dengan permulaan daripada membasuh. Jadi tempat niat itu dekat mana? Tempat niat itu adalah hati. Itu dia tu. Dan tempat niat itu, iaitu dekat hati kita. Kenapa? Dibersertakan dengan permulaan. Serentak. Dengan apa? Dengan permulaan daripada membasuh muka. Jadi bila mana nak niat ni? Ketika disertakan dengan apa? Membasuh muka. Bila nak niat? Niat dalam hati. Kena lintaskan. Saja aku angkat wuduk, saja aku mengangkat hadas kecil, saja aku mengambil wuduk. Ketika mana nak niat dalam hati tu? Ketika apa? Tu, jangan apa? Ketika apa? Permulaan daripada membasuh muka. Daripada apa? Permulaan membasuh muka. Jadi bila air nak kena pada muka tu, waktu itulah mula kita lintaskan dalam hati, aku ingin mengangkat hadas ataupun aku ingin mengambil wuduk. Ketika permulaan kena serentak. Kena serentak. Dibersertakan, maksud itu serentak lah. Kena serentak dengan wuduk. Kedua, membasuh muka seperti yang telah dahulu sebutnya itu. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang tersebut dahulu itu. Keempat, menyapu setengah daripada kepala ataupun rambut yang pada had kepala. Kelima, membasuh kaki serta mata kaki. Keenam, tertib
Adapun yang lain daripada fardu yang 6 ini, maka iaitu semuanya itu sunat muakkad dan fadilatnya itu amat banyak dan pahalanya amat besar dan yang meninggalkan akan dia amat rugi. Dan jikalau ada cerdas dalam fardu, ada cedera yang fardu itu niscaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunat itu. Wallahu alam. Jadi amalkan perkara-perkara sunat. Kenapa? Ganjarannya sangat besar dan fadilatnya sangat banyak. Maka jangan kita tinggalkan. Nah, dah belajar, maka kena mula untuk beramal. Mana basuh telinga pun tahu basuh macam mana. Dia tadi dah belajar, maka amalkan. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Jadi sebut dekat situ nombor 4 tadi, menyapu setengah daripada kepala ataupun rambut yang ada pada had kepala. Had kepala ni daripada mana nak kena sapu? Mana had kepala yang kita kena sapu? Yang boleh kita sapu. Kalau kita sapu belakang sah. Kalau kita ambil wuduk sapu belakang, tak sapu depan. Ustaz, saya rambut saya ni pakai minyak rambut harga RM80. Pomade tahu? Tahu kan? Pakai pomade. Keras ni. Nak ambil wuduk, sayang. Jadi dia ambil wuduk, dia tak basuh kepala, dia basuh belakang. Sah tak? Sah tak Izzuddin? Tak sah. Kenapa tak sah? Itu kan kepala kan? Sah tak sah? Kalau perempuan, kata kita kata menyapu rambut, kata tu, ataupun rambut yang pada had kepala. Rambut sampai bahu, panjang rambut kan. Contoh rambut sampai bahu. Ambil wuduk, basuh tangan, basuh kepala. Ni pakai apa tadi? Conditioner, ustaz, rambut conditioner. Jadi dia sapu sampai kepala, sapu sini je. Sah tak sah? Sah tak sah? Sah? Tak sah. Kalau perempuan sapu sini. Kalau sapu kepala, tak sah. Kalau lelaki tadi nak sapu kat mana? Ustaz, kalau saya rambut sapu kat belakang, sah tak sah? Kalau lelaki dan perempuan, dia punya had kepala, itu kita nak tahu. Lelaki perempuan sama. Dia punya had kepala ataupun rambut yang ada pada had kepala adalah dekat kawasan normal manusia tumbuh rambut. Mana kawasan normal? Macam ni. Rambut kita. Kawasan tepi ni, dia mula daripada sini, belakang kawasan perempuan. Kalau perempuan pun sama, dia akan tumbuh rambut daripada, tak ada perempuan tumbuh rambut sampai ke belakang, sampai ke, tak ada. Sampai ke leher je paling maksimum dia tumbuh rambut. Lepas tu dia akan panjang. Jadi kawasan itu semua, ini adalah kawasan yang sah untuk kita sapu kepala. Jadi, ustaz sayanglah saya punya minyak rambut, dia pun sapu belakang ni. Sah tak? Sah. Hukum dia sah. Ataupun tepi. Tepi tak pakai minyak rambut, dia pun sapu tepi je. Sah tak? Sah. Walaupun dengan satu jari. Walaupun dengan satu jari. Basahkan satu jari je. Sah tak wuduk dia? Sah. Walaupun dengan satu jari. Walaupun setitik, sama, sah juga. Satu jari, setitik, sah. Dan rambut. Kalau rambut tu terlalu panjang, melebihi daripada had kepala macam di perempuan, maka tu tidak sah. Laki sama juga kalau lelaki rambut panjang. Kan? Ambil uduk. Lepas tu tak sah juga. Sebab melebihi daripada kawasan kepala. Jadi kena sapu daripada atas, ataupun sapu belakang, ataupun sapu daripada tepi. Itu yang dikatakan sebagai had kepala. Maka habislah bab berwudu. Adab menyatakan mandi junub. Rizka, Syah.
Maka apabila engkau kedatangan jenabah daripada mimpi ataupun jima ataupun haid ataupun nifas atau wiladah, maka ambil olehmu bejana air kepada tempat Apa mandi. niat mandi wajib? Tutup buku. Tutup buku. Apa niat mandi wajib? Haul. Apa niat mandi wajib? Niat mandi wajib. Apa niat mandi wajib? Hafal ke tak hafal? Semua dah 13 ke atas ni. Nerotan ni. Doa mandi wajib, niat mandi wajib kena hafal. Sahaja aku mandi wajib, boleh juga. Afdal dia sahaja aku mengangkat hadas besar. Kita sebut hadas besar. Ataupun nawaitu raf'al hadasil akbar. Sahaja aku mengangkat hadas besar. Kena sebut. Kalau tak hafal, kita mimpi. Jadi tak mandi wajib lah. Niat tak tahu, tak mandi wajib. Bila tak mandi wajib, sah tak solat kita? Haram solat. Apa? Haram solat. Maksud mengaji haram tak? Haram mengaji. Dosa apa? Jadi dosa. Sebab kita tak mandi wajib. Jadi baca berdosa, solat berdosa, zikir berdosa. Zikir tak dosa. Jadi dalam keadaan kita berdosa. Buka tu. Maka kena niat buka buku. Maka kena niat yang betul. Nawaitu raf'al hadas akbar ataupun saja aku mengangkat hadas besar. Jadi perkataan junub, apa maksud junub? Junub ni maksud dia keluar air mani. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Keluar air mani. Perempuan pun ada air mani, lelaki pun ada air mani. Sama ada mimpi ataupun tak mimpi. Sama ada dia kata kat situ daripada mimpi ataupun tak mimpi, sedar. Ataupun jima. Kalau mimpilah malam, bangun pagi basah, bau, cek seluar, cek kain, bau, cek katil, bau. Ataupun tak mimpi, sedar. Apa maksud sedar? Sengaja mengeluarkan air mani. Sama juga. Wajib mandi. Ataupun jima, atau bersama antara lelaki dan perempuan. Sama ada halal ataupun haram. Halal suami isteri. Haram sama dengan orang yang belum berkahwin. Ataupun haid, ataupun keluar darah perempuan. Kalau tak hafal ni tak tahulah. Siapa yang tak hafal bahasa Arab setiap bulan mandi. Setiap bulan mandi. Lelaki kita hafal mungkin dia tak pernah mandi. Perempuan setiap bulan mandi. Tak hafal pula tu bahasa Arab. Kena hafal. Ataupun nifas. Selepas darah yang keluar selepas daripada melahirkan. Ataupun wiladah. Wiladah ni darah ke tak? Siapa kata darah angkat tangan? Perempuan. Wiladah ni darah ke tak? Siapa kata darah angkat tangan? Darah ke bukan darah? Siapa kata darah angkat tangan? Siapa kata bukan darah turun tangan? Darah ke bukan darah wiladah ni? Laki wallahu a'lam pula. Badan. Siapa kata darah angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Oh, semua angkat tangan. Tengok kawan sebelah angkat, angkat. Ikut kawan. Ikut kawan. Wiladah bahasa Arab. Wiladah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia apa?
melahirkan, keluar baby, beranak. Apa lagi? Orang Sarawak panggil apa? Tulis kat situ. Wiladah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia melahirkan. Sarawak panggil apa lupa dah. Dia bukan darah. Wiladah ni bukan darah. Darah dua je kat situ, iaitu darah haid, kemudian darah nifas. Darah yang keluar daripada rahim wanita, daripada dalam rahim, haid. Darah yang keluar selepas melahirkan 7 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, ada yang sampai 60 hari darah nifas keluar sikit-sikit daripada rahim. Tu nifas. Selepas melahirkan. Wiladah bukan darah. Wiladah maksud dia apa? Melahirkan. Keluar baby. Walaupun dia lahirkan baby, ustaz saya keluar baby tapi tak keluar darah. Lepas dia lahirkan tu, darah keluar lah. Dah koyak bawah tu, darah keluar lah. Air ketubannya tu lain. Tapi lepas dia melahirkan, lepas kena jahit apa-apa, esok tak ada darah keluar. Hari kedua tak ada darah keluar. Hari ketiga tak ada darah keluar. Maksud dia tak ada darah nifas. Wajib dia kena mandi wajib untuk dia mula solat ataupun untuk dia mula baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia tak ada darah nifas. Dia dah jadi suci. Maka kenapa dia kena mandi wajib? Sebab dia melahirkan anak. Asal manusia daripada apa? Tanah. Boleh tanam pokok. Asal manusia daripada apa? Diciptakan daripada tanah. Allah dan dekat syurga, dekat sebelum diciptanya manusia, dia ambil tanah, ciptakan oleh Allah Subhanahu daripada tanah. Kemudian daripada Nabi Adam, kita berasal daripada perut ibu kita, betul? Sebelum kita ada dalam perut ibu kita ada kat mana? Tulang sulbi. Tulang sulbi. Selepas tulang sulbi pergi mana? Sebelum tulang sulbi ada kat mana? Darah. Sebelum darah, daripada air mani ayah dan air mani mak. Air mani ayah campur air mani mak. Itu asal kita. Bergabung. Jadilah segumpal darah. Jadilah darah yang ada tulang. Jadilah keluarlah anggota-anggota. Maka kita daripada air mani. Jadi kalau manusia keluar air mani, wajib mandi wajib tak? Wajib kita kena mandi wajib. Sebab kita keluar air mani. Baby keluar tak daripada perempuan? Jadi kena wajib mandi wajib tak? Seakan-akan baby ni adalah air mani. Sebab tu dia mandi wajib. Wajib dia kena mandi hadas besar. Sambung. Sekejap kat situ. Kemudian, dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali dan hilangkan olehmu cemar-cemar yang ada di atas badanmu. Ini sunat. Iaitu sebelum kita mandi wajib, kita pastikan tidak ada perkara yang boleh menghalangkan badan kita daripada terkena air. Sebab kita nak mandi wajib kena ratakan air ke seluruh badan. Walaupun rambut panjang, walaupun bulu panjang, walaupun janggut panjang tebal, wajib kena sampaikan air pada kulit. Wajib kena ratakan. Walaupun panjang mana dia punya janggut, panjang mana dia punya rambut, wajib kena sampaikan air ke kulit. Dan dia kata kat situ, basuh tangan 3 kali ni untuk apa? Untuk kita pastikan tangan kita ni, kalau zaman dulu sebab guna bejana, guna kolah, guna perigi, jadi tak nak jadi air tu musta'mal. Basuh tangan tu bagi bersih, tak nak mengkotorkan air, tak nak jadikan air tu air mutanajis. Dia basuh tangan. Kemudian barulah engkau ambil wudu. Dan disunatkan sebelum kita mandi wajib, kita ambil wudu seperti mana kita mengambil wudu sebelum solat tadi. Sama. Siap? Kemudian kau ambil wudu. Perangan kedua. Tas. Kemudian engkau ambil wuduk seperti cara yang dahulu. Dahulu itu serta segala doanya.
Maka apabila selesai engkau daripada mengambil wuduk itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali serta engkau berniat mengangkatkan janabah atau barang sebagainya seperti engkau kata nawaitu raf'al janabati. Kat sini dia niat nafi rafal janabah boleh juga, ataupun saja aku mengangkat hadas besar, saja aku mandi wajib boleh. Dan selalunya kita mandi ni kita mandi wajib. Nak shampoo sapu badan dulu ke, nak sabun dulu ke, ataupun nak mandi wajib dulu? Mandi wajib. Dekat sini boleh nak mandi wajib dulu ke, nak sabun dulu ke, boleh. Tapi yang lebih mudahnya adalah kita mandi wajib dulu. Tak payah shampoo dulu. Tak payah pakai Dettol dulu. Tak payah pakai apa lagi? Pakai limau ke pakai apa, tak payah lagi. Mandi wajib dahulu. Wajib dahulu. Lepas tu nak shampoo, nak conditioner, nak scrub, nak dan sebagainya selepas mandi wajib. Kerana apa? Kalau kita sabun dulu, kita kena pastikan sabun yang ada di badan ni kena hilang. Kalau tidak, dia tak jadi mandi wajib, dia jadi mandi air sabun. Mandi wajib kena dengan air mutlak, bukan guna air sabun. Kalau tengok ada orang putih mandi, dia ada bathtub tu, dia baling sabun, dia baling apa, itu mandi air sabun. Mandi air sabun tak boleh, mandi sunat Jumaat je tak boleh, tak sah. Mandi air kolam, bubuh macam-macam sekarang, shampoo tu dalam tu bubuh tu jadi buih, penuh buih, itu mandi buih panggil. Mandi bunga, dia tak jadi air, dia tak jadi air mutlak, maka itu tak mengangkat hadas besar. Jadi kalau kita mandi air itu dulu, maka kita nak bersihkan, bilas badan kita daripada sabun, bilas badan kita daripada air wangian, kena bilas bersih sampai kan tak ada sabun. Sampai kalau kita mandi, air yang mengalir dekat lantai tu dah tak ada buih-buih dah, barulah kita boleh mandi wajib. Tu kalau sabun dulu. Tapi kalau kita mandi wajib dulu, badan kita dah bersih, tak ada najis, tak ada apa benda yang malah, kita terus mandi wajib. Kemudian lepas tu nak shampoo, nak sabun, nak scrub boleh. Lepas tu tak nak bilas pun tak apa dah, keluar dengan shampoo sekali, keluar mandi wangi keluar, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita dah mandi wajib. Tapi jangan buat pula kat Sarawak ni, buat kat Sarawak. Lepas sabun terus tak payah bilas lah, keluar dengan sabun-sabun sekali, start wangi, pakai kopiah boleh. Jangan buat kat Sarawak. InsyaAllah. Kimi tak payah buat. Kimi kita sama. Sama-sama. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan badanmu 3 kali. Kemudian ke atas pihak yang kiri 3 kali. Ini sunat dia. Sebab zaman dulu tak ada shower, susah. Kena guna gayung, kena bilas, kena satu per satu. Jadi sunnah dia mula-mula tadi dia kata tuanglah oleh airmu itu ke atas kepalamu 3 kali. Mula-mula tuang ke atas kepala kita 3 kali dulu. Ambil gayung yang pertama, sambil air tu jatuh kat kepala kita tuang. Kita niat apa? Saja aku mengangkat hadas besar. 3 kali. 1, ambil lagi. 2. Kat sini shower ke gayung? Gayung. Tanda sini mandi guna gayung ke guna shower? Dua-dua ada. Guna hose ada. Gayung ada. Banat guna gayung ke guna shower? Guna gayung. Guna shower. Shower pun sama juga. Shower pegang ke shower yang dah melekat? Pegang. Melekat dah. Sama juga. Kalau nak dapatkan sunnah ni, bila air tu dah buka, jangan tunggu lama-lama termenung tengok shower, air sejuk pagi-pagi. Tu sejam nak tandas. Lepas tu kosong kat sini. Ustaz? Kosong sini. Pukul 5 kosong lagi. Sebab apa? Dia tanda tengok shower. Shower. Ustaz kata shower. Melekat ke tak melekat. Ni antaranya Ustaz ni. Jadi bila buka shower tu,
Kita nak buat gayung tak ada, guna shower. Sama juga. Buka je shower terus letak kepala. 1, 2, 3. Sunnah dah. Lepas tu kata belah kanan. Okey, alih badan kita ke kanan, maka shower tu ada belah kanan kita. 1, 2, 3. Belah kiri pula. Dia kata kat sini, air tu ke atas pihak kanan badanmu 3 kali. Kemudian atas pihak kiri 3 kali. Dan adalah kau gosok hadapan badanmu dan belakang badanmu. Tu. Jadi dapat sunnah tu, letak tengah, lepas tu kanan, lepas tu kiri. Tapi kalau kita guna gayung, maka dekat sini dapat menjimatkan air. Dan kalau ikut kaedah sunnah ni, dapat menjimatkan air. Kenapa? Bila kita sapu tengah, selagi mana air itu mengalir, selagi itulah dia mengangkat hadas yang ada pada badan. 3 kali. Tu dapat ratakan dah. Kemudian kanan pula 3 kali. Kalau kita dapat ratakan, habis saja 3 sapuan, 3, 6, 9, habis je 9 kali gayung, maka kita dah selesai daripada mandi wajib. Kalau ikut sunnah ni. Bukannya 9 jam. 9 gayung. Bukan 9 jam, 9 gayung. Sama? Dan hendaklah engkau selati segala rambutmu dan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan badanmu. Lipatan badan. Segala celah-celah semua kena. Lipatan perut, lipatan siku, lipatan lutut, lipatan leher, lipatan semua. Tengkuk. Kemudian dan segala tempat tumbuh rambutmu sama ada jarang ataupun tebal. Jarang, nipis ataupun tebal. Kemudian dan pelihara olehmu daripada engkau menyentuh zakarmu pada ketika mandi. Kemudian daripada mengambil wuduk itu. Maka jika tersentuh tanganmu akan zakarmu itu, maka kembali engkau mengambil wuduk. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu kaifiat ada ain kat situ tu huruf A tu. Kaifiat mandi itu kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Dan fardu mandi itu 2 perkara. Pertama, niat. Kedua, membasuh keseluruhan badan. Adapun yang lain daripada 2 ini, maka iaitu sunat jua. Tetapi seyogianya bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu bahawa mengetahui akan segala yang sunat pada segala ibadah itu serta mengerjakan dia. Okey, jadi dekat situ dia kata apa? Bagi orang yang nak menjaga wuduk di dalam mandi wajib. Siapa yang nak mandi wajib, kemudian habis mandi wajib dia boleh terus sembahyang. Dia tak perlu ambil wuduk dah. Lepas dia mandi wajib dia terus boleh sembahyang, ataupun lepas dia mandi wajib dia boleh terus mengaji Quran. Macam mana dapatkan mandi wajib yang macam tu? Caranya adalah dengan kita menjaga wuduk. Iaitu ketika mandi wajib, kita jangan menyentuh perkara yang membatalkan wuduk. Sentuh kemaluan kita. Tak boleh. Tak boleh sentuh. Ni kalau nak jaga wuduk. Jadi macam nak basuh kemaluan, macam mana nak menyapu kemaluan, macam nak bersihkan. Maka mandilah pakai kain basah. Kalau lelaki paling kurang pakailah spending, boxer. Paling kurang. Tu kalau mandi seorang-seorang, bukan mandi ramai-ramai ni. Orang mandi tak pakai boxer, semua mandi pakai boxer keluar tak ada. Ini mandi seorang-seorang dalam tandas seorang-seorang. Kalau mandi orang ramai kena tutup aurat lah. Kena pakai baju, kena pakai apa semua tutup. Kalau mandi seorang paling kurang pakai seluar dalam. Perempuan sama juga. Paling kurang paling malas pakailah seluar dalam. Tutup aurat, 2 kemaluan depan belakang. Paling kurang, paling malas. Rajin sikit pakai seluar pendek panjang sampai lutut. Atau perempuan pakailah kain batik berkemban ke, pakai macam kain pelekat semayang ke boleh. Jadi bila kita pakai kain, kita pakai seluar dalam, kita pakai kain basahan, kita tersentuh tak kemaluan kita? Perkara yang batalkan wuduk kita tak sentuh.
maka dapat tak jaga wuduk? Dapat jaga wuduk. Sebab tu mandi kena pakai kain basah. Nak basuh-basuh, tangan kat luar basuh, basuh kemaluan basuh. Basuh kemaluan. Air kalau pakai shower senang. Sambil-sambil shower jatuh, kita basuh kemaluan kita dalam keadaan tangan kita berlapik dengan kain. Basuh. Maka wuduk terjaga. Bila wuduk terjaga, kita tak kencing, kita tak berak, mandi, wuduk kita terjaga. Habis dia mandi wajib, habis dia makan hadapan besar, boleh terus sembahyang tanpa kita ambil wuduk. Tapi kalau mandi bogel, basuh pegang semua benda, lepas tu nak sembahyang, tak boleh ya. Kena ambil wuduk dulu, baru boleh sembahyang. Suka hari ni tak tidur hari ni alhamdulillah, kalau tidak pejam mata dah. Fasal keempat. Hari ni kita kelas Imam Maghrib. Fasal keempat kita sambung pada kelas akan datang insya-Allah. Habis saya soalan nak tanya. Soalan nak tanya. Banyak ada soalan nak tanya, tulis kat kertas. Kalau nak tanya tulis kat kertas. Ustaz, kenapa ambil wuduk kena cukup 2 kolah? Tapi kalau tak cukup 2 kolah, tak sah. Tapi kan Dua kolah. Siapa kata 2 kolah? Izzuddin 2 kolah. Ni 2 kolah, 4 kolah dah. Ni 6 kolah, 8, 10, 12 kolah tu. Tak cuba banat lagi. 12, 24 kolah nak kena ada. Kan? Betul tak betul? Kan? Kata 2 kolah. 2 kolah, 2, 4. 6, 24 kolah kena ada kat sini. Apa maksud 2 kolah? Sini pakai kolah. Lepas tu? Apa yang 2 kolah? Ke 2 kolam lepas ni? Apa yang 2 kolah? Tak faham. Selama ni ambil air ada kolah tak ada kolah? Habis tu? Apa yang 2 kolah? Apa maksud 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 2 kolah? 24 kolah. Apa maksud 24 kolah? Apa maksud 2 kolah? Kenapa tanya 2 kolah? Apa maksud 2 kolah? Saya beli air mineral sebotol. Ke sebotol ni saya guna ni. Ambil air ni, tuang kat sini. Berapa kolah? Berapa kolah? Berapa kolah? Saya nak ambil wuduk dalam cawan ni, sah tak wuduk? Sah tak? Betul? Apa yang 2 kolah, 3 kolah? Sah tak wuduk mana ni? Sah? Sah? Sah tak sah? Tak ragu, sah tak sah? Siapa kata sah ambil wuduk dalam ni? Angkat tangan. 2, 3, 4. Jangan tengok orang sebelah. Sah tak sah? Semua angkat tangan. Sah tak sah ambil wuduk dalam ni? Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab air tu tak mengalir. Sebab tu dia tak faham 2 kolah. Dua kolah tu maksudnya kalau air itu kita nak ambil air. Apa maksud 2 kolah? Air itu melebihi daripada 200 liter. Berapa tu? 200 liter, 200 lebih liter. Kena lebih. Baru air itu suci.
Air suci maksudnya apa? Kalau kita ambil, kalau kat kolah kat masjid kan, sini kolah ni besar tak? Tak, lebih 2 kolah tak lebih? Lebih 2 kolah. Kat sini ada 2 kolah. Pernah tengok kolah tu? Pernah tengok? Kita ambil air dalam tu. Ambil wuduk dalam tu. Kita basuh muka kita kat dalam tu, basuh celup tangan. Celup masuk terus. Air tu suci tak? Air tu tetap jadi suci. Air tu suci. Izzuddin celup tangan, Zubir celup tangan. Ni celup kaki siap. Celup kaki dalam kolah. Ambil wudu. Bukan celup tangan, celup kaki siap. Kaki. Hakimi malam-malam terjun. Mandi junub terus. Air itu lebih daripada 2 kolah. Air itu suci tak? Air itu tetap suci. Walau selagi mana dia tidak ada perubahan, tiba-tiba jadi hijau ke coklat, tak adalah. Maksud air itu jenis cantik juga. Walaupun Hakimi dah terjun dah. Air itu bersih, tak ada bau, tak ada kotoran, tak ada rasa, semua bersih, cantik air itu. Macam mana malam tadi. Padahal Hakimi kata, semalam aku dah mandi lah tu kata. Lepas tu dia tengok pagi tadi, siapa namanya, Izzuddin ambil wudu. Sah tak? Sah. Sebab itu bersih. Air bersih aja. Sebab dia lebih daripada 2 kolah. Tapi kalau air dalam ni, dia celup kaki, ambil wudu, dia tak jadi suci lah. Dia jadi air kaki. Jadi apa? Jadi air kaki. Sebab tak cukup 2 kolah. Jadi 2 kolah tu macam apa? Nak kekuatan air tadi tu. Tak kisahlah mandi wajib ke, berwudu ke, dia kena air mutlak. Kena air mutlak. Air mutlak tu tak kisah dalam bekas kecil ke, bekas ni ke, tetap sah ambil wudu. Selagi mana dia air mutlak. Tapi kalau air banyak ni, masuk kaki jadi najis, jadi kotor, air musta'mal. Tapi kalau air yang 2 kolah, dia jadi najis tak? Jadi musta'mal tak, selagi mana dia tak berubah. Faham? Faham 2 kolah? Faham? 24 kolah. Jelas? Banyak faham ke? Faham? Air kaki, air kolah, faham Ada soalan? Kalau sekarang kan air paip dengan shower, tak ada masalah. Tu tak kisah 2 kolah, 3 kolah, buka paip, air mutlak lah tu. Boleh? Kita basuh lah. Basuh dulu. So dalam Ustaz, saya mandi pakai kain tadi, kain tu yang kena air mandi. Jadi kita basuh dulu kain dulu. Ataupun tak nak basuh, pakai terus mandi wajib. Mandi wajib dia sah. Cumanya tapi nanti kain yang kena pada badan kita tu, kalau kita buka kain tu, kita basuh sikit bahagian yang mana yang kena air tadi tu, sebab dia najis. Kalau air mandi tak najis, takut ada air lain. Jadi kita basuh. Lepas kita mandi wajib dengan kain yang kotor tadi tu. Lepas tu kita letak kain tu kat sebelah, kita sekali bilas balik supaya air-air yang melekat tu dia mengalir balik. Kemudian sah juga, tak ada masalah. Ataupun pakai kain apa? Kain ke tepi jalan. Kain tak ada, semua basah. Ambil kain tepi jalan, kain lap taik lembu tu tadi. Kan banyak taik lembu tadi kan, masya-Allah. Pakai kain najis lembu ni, lepas habis mandi tu bilas najis tu balik. Mandi tetap sah. Dia tak ada kaitan dengan mandi. Mandi tetap sah. Cuma badan kita yang kotor. Tu biar basuh macam biasa. Ada soalan? Ada apa soalan? Tak ada. Banyak ada soalan? Ada soalan? Gerak-gerakkan lah. Macam ambil wudu pakai jam lah. Gerak-gerakkan lah. Faham? Kalau kain dia meresap, kalau pakai kain dia meresap, kalau tak gerakkan pun boleh jadi sah. Macam orang pergi hiking, tentera, ambil wuduk, dia celup je kaki dalam sungai, sah. Air kasut dia, kasut memang kasut serap air, memang dia celup air dalam sungai, rasa air masuk, basah kan. Kita pakai kasut tak nak cabut kasut, lepas tu stoking semua basah, sah tak wuduk? Sah. Tak ada masalah. Tapi kena rasalah benda tu menyerap. Kalau tak menyerap pun kita gerakkan keluar tu. Nak mandi wajib pakai jubah macam ni, boleh? Sah? Tak ada masalah.
Bukan setakat orang pakai jubah je, tapi kita rasa kalau mandinya tak gerak kan. Mandi wajib pakai budak-budak ni, mandi wajib ustaz, mandi hujan lah, mandi wajib. Macam dekat Yaman, bila kita setiap setahun tu adalah 2 kali 3 kali pergi mandi kolam. Jadi pergi mandi kolam tu niat mandi wajib. Ramai-ramai niat mandi wajib. Sebab apa? Sebab takut kita punya mandi wajib dekat rumah dekat ni takut tak sah. Tapi bila mandi dalam kolam, dia 100% confirm sah. Tenggelam semua. Macam Hakimi buat tadi malam-malam. 100% sah. Walaupun 2 saat, walaupun 1 saat, tujuan naik balik. Sah mandi wajib. Sah. Sebab kita dah tenggelam seluruh badan. Ada soalan? Ada soalan? Badan? Semua pandai-pandai lah ni. Wallahualam, kita berhenti dekat situ. Nikah datang masuk bulan Pusat 51. Tanda kat situ. Habis sampai Pusat 50. Okey, dah tahu. Tutup live. Tutup rakaman.